Ingatkan Rafizi je yang duk buat formula-formula ni. Rupanya Zahid Hamidi pun ada. Dia kata dia ada formula Sabah untuk dibawa ke PMX. Risau. Formula apa pula yang dia nak bagi ni? Dia kata formula tersebut adalah dengan memperincikan kehendak atau wishlist pihak yang terlibat, namun pastinya akan dipertimbangkan secara rasional. Nak tanya jugalah, formula tu termasuk sekali dengan kes Bong Mokhtar ke? Kawan tu baru je dapat tangguh kali kedua prosiding bela diri, 3 pertuduhan rasuah bernilai 2.8 juta, membabitkan pelaburan 150 juta dalam unit amanah Public Mutual Berhad. Kes rasuah lagi, pemimpin UMNO dengan kes rasuah tak berpisah macam makan nasi. Terbaru, dia kata formula Kerajaan Perpaduan Sabah. Dah cuba nak sakau Haji G, lepas tu nak perpaduan. Apa benda formula mengarut ni? Punyalah outdated, sampaikan Haji G dah letak bom dekat kerusi pembangkang dalam zon Sabah. Ada UMNO jadi pembangkang, ada UMNO jadi kerajaan. Game Wak Jahid tu tak jadi ke? Buat pula waktu Anwar tak ada dekat Malaysia. Nampak sangat tembelangnya tu. Belum sampai 2 bulan Anwar sebagai PMX, orang dah bergaduh. Macam mana nak pecah rekod 22 bulan memerintah macam ni? Dalam ulasan Malaysia Kini disebutkan bahawa Anwar akan bawa reformasi daripada acara unggah, bolot dan gondol kekayaan negara. Tapi nampaknya akan digondolkan oleh Wak Zahid sendiri. PN juga yang gentleman. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin sebut bahawa PN tidak akan merosakkan kepimpinan negeri Sabah. Macam ni barulah bagus. Pentingkan rakyat. Bukannya macam PHBN duk kalut berebut kuasa sesama sendiri. Itu belum masuk lagi agihan kerusi antara PH dan BN untuk PRN lagi. Entah-entah masuk dalam formula Zahid yang dia nak juga kerusi dekat Pulau Pinang dan juga Selangor. Kita tengok je lah movie Zahid Hamidi ni habis macam mana. Stay tune. Benda betul is back, guys.